Selamat datang ke modul 2, rawatan penyakit mental. Dalam modul ini, kita akan meneroka 4 pendekatan utama dalam merawat penyakit mental, model biopsikososial spiritual, rawatan secara biologi, intervensi psikososial dan intervensi spiritual atau kerohanian. Apakah itu model biopsikososial spiritual? Penyakit mental boleh dirawat dan rawatan yang tepat serta awal adalah penting untuk membantu pesakit pulih dan menjalani kehidupan seperti biasa. Model ini merangkumi 4 aspek penting: biologi, psikologi, sosial dan spiritual atau kerohanian. Dari segi biologi, kita melihat ubatan, gaya hidup sihat, cara tidur yang betul serta terapi seperti ECT, RTMS dan TDCS. Aspek psikologi melibatkan kaunseling, pendidikan kesihatan mental, terapi psikologi termasuk terapi kognitif dan tingkah laku, serta terapi relaksasi. Dari sudut sosial, terdapat terapi keluarga, latihan kemahiran komunikasi dan terapi berkumpulan. Akhir sekali, aspek spiritual atau kerohanian menekankan pemikiran dan pengamalan nilai positif, pengamalan kerohanian dan keagamaan yang positif, serta meditasi. Beralih kepada rawatan biologi. Tujuan utama rawatan ini adalah untuk menstabilkan fungsi fisiologi otak, termasuk penggunaan ubatan dan terapi elektrokonvulsif atau ECT. Ubatan psikiatri kini merupakan cara paling berkesan untuk mengawal penyakit mental. Jenis ubatan psikiatri yang lebih baru juga lebih diterima dan mempunyai kesan sampingan yang lebih ringan. Ubatan ini berfungsi dengan menstabilkan rembesan bahan kimia dalam sistem saraf untuk mengurangkan gejala penyakit. Adalah sangat penting untuk mematuhi pengambilan ubat seperti yang disarankan bagi memastikan keberkesanan rawatan. Pematuhan kepada pengambilan ubat adalah sangat penting untuk memastikan keberkesanan rawatan. Terdapat pelbagai jenis ubatan psikiatri yang digunakan untuk merawat penyakit mental. Untuk ubat kemurungan, yang digunakan untuk kemurungan, kegelisahan dan bipolar, contohnya termasuk sertraline, fluvoxamine, fluoxetine, agomelatine, mirtazapine, vortioxetine dan escitalopram. Kesan sampingan yang mungkin timbul adalah masalah penghadaman, pening kepala, kegelisahan dan mengantuk. Ubat psikosis seperti haloperidol, risperidone, olanzapine, quetiapine, clozapine, paliperidone dan aripiprazol digunakan untuk skizofrenia dan kecelaruan psikosis lain. Ubatan lama boleh menyebabkan kejang otot dan tangan menggeletar, manakala ubatan baru mungkin menyebabkan kenaikan berat badan, peningkatan gula atau kolesterol tinggi. Ubat penstabil mood seperti lithium, epilim, lamotrigine dan carbamazepine digunakan untuk bipolar dan kemurungan teruk dengan kesan sampingan seperti mengantuk, kenaikan berat badan dan ruam badan. Akhir sekali, ubat penenang atau tidur termasuk lorazepam, diazepam, alprazolam, midazolam, clonazepam dan zolpidem digunakan untuk gangguan tidur dan kegelisahan dengan kesan sampingan mengantuk, kebergantungan dan masalah pernafasan. Pemilihan ubat adalah proses yang bergantung kepada beberapa faktor penting. Ini termasuk umur pesakit, keberkesanan ubat, latar belakang pesakit dan penyakit lain yang mungkin ada, serta sejarah ubat terdahulu termasuk kesan sampingan dan keberkesanan. Selain itu, interaksi dengan ubatan lain yang sedang diambil, risiko jika berlaku dos berlebihan atau overdose termasuk risiko bunuh diri, kos rawatan untuk ubatan tertentu, dan pilihan pesakit juga diambil kira. Adalah amat penting untuk segera memberitahu doktor jika anda mengalami sebarang kesan sampingan daripada ubatan. Jika kesan sampingan tersebut teruk, sila segera ke hospital. Mari kita bincangkan terapi elektrokonvulsif atau ECT. ECT adalah sejenis rawatan biologi untuk penyakit mental yang melibatkan pemberian rangsangan elektrik kepada otak pesakit yang telah dibius. Prosedur ini dijalankan oleh pasukan perubatan terlatih, termasuk doktor psikiatri dan doktor bius, sama ada di bilik rawatan khas atau di dewan bedah. Sebelum rawatan dimulakan, persiapan rapi akan dilakukan termasuk pengambilan darah, pemeriksaan jantung, dan penilaian tahap kesihatan menyeluruh. ECT disyorkan untuk pesakit dengan kecelaruan bipolar yang tidak respons kepada ubatan, skizofrenia katatonik, pesakit yang pernah respons baik kepada ECT sebelum ini,
ibu mengandung atau ibu baru bersalin yang kurang 6 minggu, serta pesakit kemurungan teruk yang berisiko bunuh diri, bergejala psikosis, tidak respons kepada ubat, atau mempunyai masalah perubatan kritikal. Seterusnya, kita akan melihat rawatan psikososial. Objektif utama rawatan ini adalah untuk meningkatkan keupayaan pesakit dalam mengendalikan stres, membantu mereka mengendalikan penyakit sendiri, menggalakkan komunikasi yang lebih baik, meningkatkan kualiti hidup, serta menggalakkan pemulihan dan penglibatan semula dalam komuniti. Jenis-jenis intervensi psikososial termasuk terapi keluarga, terapi kognitif dan tingkah laku, kaunseling dan terapi sokongan emosi, teknik relaksasi, pendidikan kesihatan mental, dan latihan kemahiran bersosial. Akhir sekali, di rawatan psikospiritual, kajian menunjukkan bahawa antara 30 hingga 90% penghidap skizofrenia atau penyakit mental yang teruk menganggap kerohanian atau agama sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses mereka menghadapi dan pulih dari peristiwa sukar atau tekanan. Ini merangkumi pemikiran positif dan pengamalan nilai positif, pengamalan kerohanian dan keagamaan yang positif, serta meditasi.